when we were at the Krusek Mosque, it was nice to see that it's such a calm place, calm, very beautiful, and you can feel the historical significance of the mosque. But then again, there have been very, very dark incidences at the mosque, which Danya explained to me, because there was this one big shooting or fighting between the locals and the Thai military over there. Ini salah satu kesan sejarah kegemilangan Patani. Masjid ni dah 500 tahun. Kerana dibina masa Raja Islam, yang mula Islam Raja pertama, Sultan Muzaffar Shah yang membina masjid ni. Dengan itu, kerana bumbung yang runtuh itu adalah kerana peperangan di antara Siam dengan Patani. Masa tu semua blok dia tak sampai masuk dalam ni. Dia guna jarak jauh, guna RPG, dan apabila dia serang dengan RPG, dia masukkan, dia lontarkan bom. Berarti kesan-kesan kemusnahan yang berlaku daripada tembakan dan bom itu sudah dihilangkan semua, ditutupkan. Siapa yang hilang? Kerajaan. Oh, tak nak ada kesan. Tak nak dikesankan benda-benda tu. Sampai penduduk sini kadang-kadang dia berasa takut nak datang untuk solat di sini. Oh, ya ke? Ada perasaan itu. Lebih lagi genap ulang tahun kejadian tragedi itu, mereka selalu mencerita bahawa segan untuk datang kerana takut-takutnya peristiwa itu ulang berlaku lagi. Ada perasaan marah ke dengan kerajaan? Marah kita susah nak cakap kan. Tapi kalau marah dalam hati itu mungkinlah. Tapi untuk nak menunjukkan, itu satu perkara yang kita tak tahu kan. Lagi-lagi keluarga mangsa. Lagi keluarga mangsa macam itulah.